Kerja dah bertahun-tahun tapi simpanan tak ada? Tuan-puan, ada tak satu penyakit ni kita panggil dia sebagai penyakit boros? Kebanyakan orang datang dekat saya nak menabung emas sebab penyakit boros ni. Alhamdulillah tuan-puan, kita ada emas untuk merawat penyakit boros. Kenapa saya cakap macam tu? Bila kita menyimpan dalam bentuk emas ni, kita dah terlupa angka-angka atau kita dah tak nampak nombor macam duit kita dalam akaun bank. Kita hanya nampak 1 gram, 10 gram, 50 gram macam tu sahaja. Kita dah tak nampak nombor dalam bentuk duit ringgit. Sejujurnya tuan-puan, dulu saya pun ada penyakit boros. Pantang duit dekat tangan saya atau dekat bank, ada sahaja otak ni ligat berfikir nak berbelanja itu dan ini. Sebab apa? Sebab sifat duit ni memang untuk dibelanjakan, berbeza dengan emas. Bila saya tukar kaedah menabung iaitu menabung dalam bentuk emas, saya rasa sayang nak jual ataupun sedar tak sedar simpanan saya dah lebih setahun gaji saya. Sebab itu kalau nak menabung, cuba tukar kaedah menabung tu tuan-puan. Menabung dalam bentuk aset emas fizikal macam ini. Kalau tak, kerja berpuluh-puluh tahun pun simpanan masih tak ada. So bagi tuan-puan yang nak saya bantu menabung emas bersama di Public Gold, boleh rujuk pin video saya, step daftar akaun Public Gold atau klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaik ini.